Hari terakhir di Australia, kita akan terbang balik ke Malaysia dan kali ni pun kita akan naik business class sama macam masa datang hari tu. So sepanjang 7 hari 6 malam dekat sini, aktiviti yang kita orang pilih memang padat sangat setiap hari dan kalau ingat balik, lepas 8 jam perjalanan dari KL ke Brisbane hari tu, kita terus ambil kereta sewa dan start hari pertama dengan visit Hota Gallery, Hota Farmers Market, shopping dekat Pacific Fair dan juga Coles. Hari kedua, kita tengok koala dengan kangaroo dekat Kurumbi, buat free aktiviti dekat Tala Bugera Creek dengan Belehead. Lepas tu dan in dekat Izakaya Midori. Hari ketiga, kita explore SeaWorld Theme Park, naik heli dengan SeaWorld Helicopter, naik Aerojet boating sebelum high tea dekat Sky Point Observation Deck dan dinner dekat restoran Shiraz. Hari keempat, kita check out apartment dekat Gold Coast untuk pindah ke Brisbane dan dalam perjalanan nak ke Brisbane tu, kita singgah Mount Tambourine untuk buat Treetop Challenge, digit and lunch dekat Picnic Real Food Bar. Lepas tu sambung lagi jalan ke Gallery Walk dan dinner makanan Indonesia dekat restoran Senduk Garpu. Hari kelima pula, kita orang spend one whole day dekat Moreton Island yang cuma sejam je dari Brisbane. Naik heli, main sand dunes, kayak dan bagi makan dolphin sebelum balik ke Brisbane. And last but not least, hari keenam, kita explore bandar Brisbane. Kita buat banyak aktiviti percuma dan ada juga yang berbayar dan sempat naik ferry untuk dinner makanan Itali dekat Fellini's Trattoria. So untuk episod kali ni, kita akan share cost breakdown untuk setiap aktiviti yang kita orang buat dekat sini, termasuklah kos hotel, kereta sewa, tiket flight untuk ke Brisbane dan juga Gold Coast. So tengok Travelog akhir Australia ni sampai habis untuk plan itinerary korang ke Brisbane dan Gold Coast nanti. Dan jumpa lagi next episode di negara baru selepas Australia. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. Okay, last day in Australia. Sekarang pukul 5 pagi kita dah nak gerak pergi ke airport, hantar kereta sewa. Lepas tu nak settlekan check out semua. Flight pukul 8.40 pagi. Kita akan masuk awal sikit sebab kita nak guna lounge access and then sandal untuk next flight lah. So see you in Malaysia. Okay, so kita dah sampai dekat airport. Kita dah park kita punya kereta. Tetapi masa nak return tu, orang tu tak ada kat kaunter. Ada keyboard return kat tepi tu. Tapi tak nak lah macam terus return, tak inform ke apa macam tu. So kita call dia, tak dapat juga sebab dia memang bagi tahu kalau tak ada orang attend kat situ, call. And then call tak dapat. Aku baca kentang tak dapat. Lepas tu aku call baru dapat. So dia kata okay, dia dah acknowledge. Lepas tu tinggal je kunci kat dalam box tu. And then kita naik ke level 4 untuk check in. So flight departure 8.40, sekarang pukul 6. Ada satu benda lagi kita kena buat. Kita kena buat tax refund. Tapi aku isi form semalam, tak boleh nak complete sampai next stage. So nanti tengoklah turun kat bawah ke apa, tanya dia. So lepas tu nanti baru kita check in kat dalam. Kita punya flight pukul 8.40. So kita keluar rumah tadi dalam pukul 5 macam tu. Kita pertama, red light untuk belok ke kanan tu lama gila. So kita sampai lambat lah sikit sebab sepatutnya pergi ke airport tu 18 kilo, 17 minit je. Tapi kita sampai dalam pukul 5.40. Dan sampai di sini kita terus check in dekat kaunter business class. Dia sebab ada orang yang beratur dekat situ bukan naik business class pun. Dia naik ekonomi, lambat lah sikit. So lepas tu yang ketiga, dah settle check in, kita ada 3 lagi. And then aku tak boleh nak web check in untuk choose seat. For some reason aku dah try log in, aku dah masukkan setiap nama untuk log in pun tak boleh. So aku check Malaysia Airlines punya FB Messenger, minta tolong dia buatkan. Dia kata dia tak boleh buatkan pula. Lepas tu dia bila tak boleh buatkan, sebab aku nak choose seat je sebenarnya, sebab dia bani lah kan kita nak dekat-dekat. Lepas tu bila dia tak boleh buatkan, dia kata pergi dekat kaunter. Bila pergi dekat kaunter, dia kata seat semua dah penuh tapi dia tak arrange. Lepas tu yang tak logik ni sebab semua orang sikit, even vanilla pun tak duduk sekali dengan aku macam tu. So aku macam okay, at least boleh tak dapatkan vanilla untuk duduk dengan aku ataupun Haikal macam tu lah kan. Aku tak berkenannya dia refer ke orang sebelah tu buat muka macam aku dah buat muka. Benda tu bukannya kita minta. Lepas tu dia tanya tak touch in tu, aku tak dekat. Tapi memang tak boleh. Aku tak boleh nak buat pun. Kalau dah boleh buat, mestilah aku dah buat awal-awal. Sebab sebelum ni main-main tak pun kita dah buat kan.
So tak boleh. Lepas tu dia macam dia kata okay tak apalah, saya akan suruh pergi kat service counter. Pergi service counter ni pun orang yang sama yang buat muka tu, so memang tak boleh juga. So aku cakap okay tak apalah, at least salah satu vanilla duduk sini, aku duduk sini, at least aku boleh ni vanilla. Sebab problem dia bila flight 8 jam, satu masa dia nak tidur, lepas tu masa dia nak makan, macam nak kena tolong kat situ lah kan, tapi tak boleh pun, tak apalah buat macam ni. Lepas tu and then nak kena pergi refund tax. So macam mess up sikit sebab information dia tak clear. Online kata kena pergi kat level 3. So daripada tingkat 4 check in luggage tu, aku turun kat level 3. Bila aku pergi level 3, jumpa dengan staff kumpulan tu, dia kata what are you doing here? Aku cakap nak pergi tax refund kan. Oh bukan, tax refund dekat level 2, dekat kaunter hujung tepi tu. Aku pun turun dekat level 2. Bila aku turun level 2, tak nampak pun counter tax refund. So aku tanyalah ada staff dekat sewa kereta tu, tanya counter tax refund kat sini kat mana. Dia kata oh bukan, dekat level bawah, level 1. So aku pun turunlah kat level 1. Bila aku turun level 1 nak batu untuk tax refund tu, barulah kat ada direction kalau kat situ boleh buat tax refund untuk yang barang kita nak letak dalam check-in lagi sahaja. Untuk barang yang nak letak yang kita bawa carry on, buat tax refund selepas border control. So kita macam okey lah, dah turun banyak tingkat, bosnya kena naik balik tingkat 4. Kita apa, kita pergi je tingkat 4 nak lalu border control. So lalu border control dapat priority sebab dia vanilla kan. Okey dah clear kat situ. Lepas tu security check clear, and then nak pergi ke border control. Bila nak pergi dekat border control, ini dengan hacker lalu e-gate kan, sebab pasport kita kan memang boleh scan e-gate kot. Aku dengan Vanilla beratur kat budak lah, sebab Vanilla kan tak lepas nak tengok kamera apa semua. So aku dengan beratur dekat tempat budak. Ini dah scan pasport dan clear, lepas kat situ. Tiba-tiba officer tu terus dia suruh dia pusing balik, pergi duduk sekali dengan aku kat sini. Lepas tu hacker pula tak sempat nak scan, dia dah clear kan, pergi beratur sekali, dia cakap macam tu. Tu macam aku ingat macam random je lah, sebab kalau ikut kan dah clear, lepas masuk lah kan, sebab boarding pass apa semua kan dah ada. Lepas tu kita pergi memang ada chip kot. Lepas tu masalahnya bila kita beratur kat situ, kita notice yang beratur yang sekali kita ni semua orang yang berwarna. Aku, orang belakang aku black, orang-orang yang kulit cerah ni semua lepas macam tu, yang tak kisah pasport aku asalkan aku putih je. Aku rasa macam gila kat situ. Yang tak logik aku kali. Ini kan lagi tinggi pada aku. Ini tinggi nak sama dengan height aku, dia 165 ke aku macam tu. Budak yang lagi kecil begini, lalu auto gate tu pun lepas je. So macam nampak terlalu obvious tak. Bila kita tengok kat belakang tu memang semua muka Asia atau muka-muka daripada South Africa macam tu. Terakhir lama lah, sepatutnya diorang dah clear. Sepatutnya diorang boleh pergi dulu, tapi jadi lambat kat situ. Lepas tu bila sampai kat situ pula, kena lalu nak pergi claim tax refund, queue panjang. Masalah queue yang panjang dekat counter tax refund tu, sebab dia kan dah pergi kat lines, kita kena download app. Aku dah buat awal-awal dia lah, dah untuk dapatkan QR tu untuk buat tax refund. Kalau orang yang tak tahu mungkin boleh lah kan tax tu. Tapi bila kita nak buat tax refund tu, dia kan dah beritahu kena sediakan pasport, kena sediakan receipt, barang kena ada dan kena standby credit card. 4 ni dia nak tengok masa nak buat tax refund. Tapi masalah dekat situ, bila sampai kat kaunter baru nak keluarkan, tak lagi saya. So lambat sangat-sangat. Dalam depan aku macam ada 6 orang. 6 orang sepatutnya cepat. Dia just stand. Kena sampai kat tengah aku dah ready semua. Dia just stand, minta pasport, minta receipt, minta credit card. Aku punya settle dalam seminit macam tu je. So lambat lah. So kita settle semua tadi pukul 7 suku, boarding 7.30. Ada lunch boleh digunakan, tapi aku macam malas sebab aku rasa mood aku terganggu sikit bila kat tempat yang email kena patah balik kat aku tu, dan bila aku tengok semua orang berwarna kat situ. So aku cakap dengan Hakim tak apalah, kita terus tunggu kat boarding, aku malas nak masuk now. So now pukul 7 dah dekat 3.30 dah, gate kita set 85, so kita tengah tunggu boarding untuk balik ke KL. So untuk orang yang selalu tanya, kalau kita orang pergi macam Japan ke, pergi tempat macam US ke, ada kena racism ke tak, kita orang terus terang cakap kita orang tak pernah kena, kecuali dua tempat. Pertama, masih naik flight Alaska Airlines daripada San Francisco pergi Vegas, memang obviously dia punya flight attendant dia memang nak obvious lah mana tak racist. Yang kedua, masih naik flight Vueling daripada London nak ke Spain. Yang kedua memang obvious, memang ikut ada dalam travelog yang tanya pasal Christmas, very obvious. Online tak pakai Christmas tak apa pun, yang aku dia macam tiap kau tak pakai nak kena turun flight macam tu. Dan yang ketiga dekat sini, tempat lain tak ada racism langsung. So bila aku Christmas aku rasa macam geram lah. Jom lah boarding.
So macam biasa, setiap kali habis je trip, kita akan buat cost breakdown secara kasar sebagai rujukan untuk yang plan nak ke Gold Coast dan Brisbane. So trip kali ni kita orang pergi 7 hari 6 malam. Kalau trip lama macam 30 hari tu kita kena jimat banyak lah sikit sebab kos besar. Tapi untuk trip yang singkat macam ni, kita boleh spend extra sebab duration dia tak lama. So kos pertama tiket flight, return tiket ke Brisbane boleh dapat dalam RM1,500 seorang untuk kelas ekonomi masa promo. Kalau dapat harga dalam range ni memang berbaloi sangat. Cuma nak dapat harga ni kena rajin survey lah sikit. Jumpa je terus grab. Kos kedua accommodation. Untuk trip kali ni kita orang stay dekat 2 tempat, Pacific Regis Apartments dekat Gold Coast. 1 malam untuk apartment 2 bilik, fully furnished menghadap laut, harga dia dalam RM800. Dekat Brisbane pula kita orang stay dekat Avani Living Queen's Wharf Residences. Sama juga dalam RM800 1 malam untuk apartment 2 bilik yang fully furnished dan menghadap view Skyline Brisbane. So total untuk 6 malam dekat Gold Coast dan Brisbane ni dalam RM1,200 seorang. Kos ketiga kereta sewa. Kereta sewa ni dalam RM150 sehari. So sepanjang dekat sini kita orang spend dalam RM900. Kalau bahagi 4 orang dalam RM225 seorang, tak termasuk kos minyak dengan parking. Dan kos yang terakhir attractions. Yang ni makan modal sikit lah sebab alang-alang dah sampai dekat Australia kan. So kita try banyak benda dan ni list 10 aktiviti yang korang boleh cuba dekat sini dan kita akan buat cost breakdown ikut harga per person. Untuk Gold Coast pertama, Kurumi Wildlife Sanctuary dia RM197 seorang, and then SeaWorld Theme Park RM275 seorang. Lepas tu kalau nak naik helikopter untuk 10 minit dan join tour, maksudnya kita akan join orang lain seramai 6 orang satu group, dia dalam RM450. Next, kalau nak buat aerojet boating, harga dia dewasa RM190, kanak-kanak RM160. Tapi kalau ambil yang combo 2 dewasa 2 kanak-kanak, dia lagi murah, jadi RM600 je total. So harga seorang dalam RM150. And then Sky Point Observation Deck, harga dia RM100 seorang. Dari Gold Coast nak ke Brisbane, kalau nak try something yang more adventure dan unik dekat tempat orang ni, boleh try pergi ke Treetop Challenge, harga dia dalam RM200 seorang. Dan untuk budak-budak boleh try buat digit. Digit ni kalau dalam Australian dollar harga dia $60, kalau convert dalam 180 lebih. Macam tu lah ikut exchange rate semasa. Dekat Brisbane pula untuk aktiviti ke-8 boleh buat day trip ke Tanggaluma Island Resort. Harga tiket return ferry ke Tanggaluma ni $99 untuk dewasa. Untuk kanak-kanak 4 sampai 13 tahun harga dia $59. Untuk aktiviti dekat island tu nanti boleh beli dekat sana je, dan untuk detail setiap harga aktiviti yang boleh buat kat situ tu refer je dekat website tanggaluma.com. Aktiviti ke-9, bila dah sampai balik ke Brisbane tu boleh naik The Wheel of Brisbane. Ferris wheel tu harga dah RM60 seorang untuk enjoy city view daripada atas. Yang best dekat Brisbane ni, dia banyak attractions yang percuma. Masuk museum yang ada dinosaur tu percuma, naik clock tower percuma, boleh jalan-jalan sepanjang sungai. So best lah. Yang paid activity ni sebenarnya banyak bertumpu dekat Gold Coast. And last but not least, aktiviti ke-10, wajib naik City Cat Ferry yang harga dia cuma 50 sen je sehala. So kalau kita campurkan semua kos ni secara kasar, flight RM1,500, accommodation RM1,200, car rental RM225 per person, attractions pula kalau nak buat semua 10 aktiviti tu, kos maksimum RM1,500 ke RM1,700 seorang macam tu. Tapi kita boleh pilih lah kita nak buat aktiviti yang mana, berapa banyak aktiviti. So lagi sikit aktiviti yang kita buat, kos kita akan jadi lagi rendah lah. So kos yang aku bagi ni 10 aktiviti maksimum dalam RM1,500 ke macam tu. Jadi secara keseluruhan, anggaran kasar kos untuk seorang sepanjang 7 hari 6 malam termasuk semua 10 aktiviti tu dalam RM4,600, tak termasuk makan dengan shopping. Makan kalau nak jimat boleh masak je sebab groceries kat sini murah. Tapi kalau nak dine in boleh standby dalam $50 seorang. Ni kalau $50 seorang ni kira mewah dah sebenarnya. Untuk dine in hari tu dekat sini kita orang spend dalam $150 ke $200 seorang sekali makan untuk kita orang berempat lah. And tu je, dah habis dah sharing trip Australia kita ke Brisbane and Gold Coast with cost breakdown. So hopefully cost breakdown ni boleh bagi gambaran awal dan rujukan for those yang tengah plan trip ke Australia, so that mudah lah nanti nak plan itinerary dengan baik dan boleh standby bajet yang sesuai untuk jalan-jalan dekat sini.
Okay, lepas 8 jam perjalanan dah selamat sampai Malaysia. Alhamdulillah. Benda paling penting, tak ada kena claim insurance. Tu yang paling penting. And then perjalanan 8 jam tu aku akan speak dengan diorang. Aku risaukan Vanilla, tapi Alhamdulillah sepanjang 8 jam tu 3 kali je aku jenguk dia. Pertama masa aku bawa pergi toilet. Yang kedua dia tidur, lepas tu dia terbatuk sebab sejuk, so aku pergi sapu Vicks dengan buka tingkap bagi panas sikit. Dan yang ketiga masa tengah makan sate, dia minum air banyak, aku terpaksa bangun cakap dah minum air, makan pula. So okey lah, dia boleh order makanan dia sendiri, semua tu boleh buat hal sendiri, tahu masa bila nak announcement dan nak sampai, dah pakai kasut sendiri, tahu buka tingkap sendiri. So settle aku dengan aku cuma bukakan dia punya tu je lah untuk tidur tu. So Fadila percaya habiskan makanan dia, roti dengan buah, tapi yang strawberry punya yogurt tu dia tak makan. Sebab aku rasa budak-budak tak suka sangat kot. And then makan hari ni okey, sedap. Nasi lemak, chicken rendang. Haikal punya chicken rendang tak dapat sambal. Lepas tu apa lagi makan tadi So untuk breakfast, because there's a breakfast dulu. Breakfast dia sebelum kita yogurt, fruits, ada honey dia juga, tapi aku dah habis makan. Ayam dengan butter kita makan dengan roti croissant, tapi roti belum sampai. Aku risau dengan saya tengok Vanilla duduk macam kan, tapi tengok dia macam okey je. Tengok tu, she's enjoying her life. Sedap makan. And then cuma ice cream tak ada, tak sempat nak makan Maggi dia sebab turbulence. Taklah seterusnya hari tu, tapi dia macam konsisten. So sepanjang masa macam kena pakai seatbelt, so diorang tak boleh serve benda panas. So now kita dah sampai. Tada! Benda yang sangat jarang berlaku ya. Ada 3 luggage, bawa 1 luggage je, 2 luggage kosong, balik 3 penuh. Okay, so kita tengah nak ambil Grab nak balik rumah, and then tu je, sambung next trip yang seterusnya. Bye.